Let's clean with me as emak anak satu nak masuk dua. Sebelum kemas-kemas tu, kita pakai dulu compression sock ni supaya kaki tak bengkak, tumit tak sakit. Biasalah dah hujung-hujung ni kan. Cute kan stocking ni, panjang dia sampai lutut. Ini stocking yang keempat Farah ada. Sebelum ni, sebelum Farah pergi beli warna putih tau, full putih. Nampak macam orang sakit dah. Lepas tu kita tambah extra protection pakai selipar. Barulah kaki tak sakit. Farah sebenarnya tak tahu nak start dari mana tau. Sebab ini first time dia sepahkan macam ni. And kalau korang nak tahu, ini semua ni dia sepahkan dalam masa 1 hari je. Cuba bayangkan kalau Farah biarkan lagi lama, apa akan jadi dekat rumah ni? Bukan Farah tak ajak dia kemas tau. Farah ajak tau dia kemas. Tapi itulah 5 minit je. Budak usia 3 tahun ni, kita tak payah nak expect lebih sangat. Time kemas ni pun dia dah mengelak tau. Nak pergi tandas lah, nak main pasir lah, hey. Baru-baru ni dia menangis dekat hujung katil tau. Lepas tu Farah tanyalah dia kenapa menangis kan. And then dia cakap dia nak naik zirafah. Korang rasa 1 jam jugalah Farah kemas dia punya mainan ni. Halang-halang nak kemas tu, kita sorting siap-siap. Tinggal nak mop je. Tapi yang tu kita suruh husband lah nak patah pinggang dah ni.